Korang pernah tak dengar satu istilah ni, N-Po generation ataupun N-Po sedik? Sampo sedik. O-Po sedik. So, istilah N-Po, N tu ialah number lah, boleh jadi 3, 5, 6 apa. Po tu pula berasal dari perkataan Pogi, maksud dia give up. Mula-mula ada istilah Sampo sedik yang merujuk kepada generasi sekarang ni dah give up kepada 3 benda. Give up cari pasangan, give up kahwin dan give up ada anak. Lepas tu naik pula jadi O-Po sedik yang maksudnya tambah lagi 2 lah. Diorang give up sekali rumah dan career. Sekarang ni pula dah ada Chill-Po sedik, U-Po sedik, macam-macam lah. Sebab maksudnya dah almost everything dalam hidup pun diorang dah give up. So kenapa generasi millennial ataupun Gen Z kat Korea ni label sampai macam tu sekali? Sebab cost of living dekat Seoul tu dah melampau-lampau tinggi. Pada diorang nak beli rumah dah rasa macam possible sangat-sangat. Tekanan kerja tu dah teruk dah, tapi gaji tak setara dengan cost of living. So beban-beban financial ni membuatkan diorang rasa nak keluar dating ataupun nak cari pasangan hidup pun dah rasa serba-salah. Sebab nanti kalau kahwin nak kena beli rumah, nak kena support keluarga, ada cost nak membesarkan anak, ada cost education, macam-macam lagi lah. Rasa tak mampu lah nak commit dengan macam-macam cost of living in the future tu nanti. So instead of kejar benda-benda tu, ramai anak muda Korea pilih untuk hidup secara solo je, ataupun hidup dia nak fokus kerja je, ataupun just for the sake of survive lah. Dia bukan sebab diorang ni tak nak berkeluarga ke apa, tapi sebab dengan cost of living waktu bujang sekarang ni pun dah rasa benda tu rasa mustahil. In short, istilah N-Po generation ni bukanlah sebab label kepada generasi sekarang sebab diorang ni pemalas, bukan. Tapi ibarat satu silent scream dari generasi sekarang yang rasa sangat benda.